Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurida Arisa Kamara Aizan, pengacara Kepoh TV, TVPS SSK Kepung. Dalam laporan khas sempena minggu pertama persekolahan bagi sesi 2025-2026 di SK Kepung. Bermula dari 16 hingga 20 Mac 2025, suasana di SK Kepung cukup meriah dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan bermanfaat. Tidak seperti minggu-minggu biasa, minggu pertama persekolahan kali ini diadakan tanpa sesi pengajaran dan pembelajaran. Berpegang kepada tagline Murid Ceria, Guru Bahagia, Sekolah Bintara Negara Sejahtera. Program ini berjaya mencipta suasana pembelajaran yang lebih santai dan menyeronokkan. Antara aktiviti menarik yang dijalankan sepanjang minggu ini termasuklah gotong royong perdana, senam aerobik ceria, sukan neka dan supa dupa. Serata murid menyatakan rasa gembira dan teruja kerana diberikan peluang untuk belajar dalam suasana yang lebih santai dan menyeronokkan. Malah, guru-guru turut menyambut baik inisiatif ini kerana ia membantu membina hubungan baik antara murid dan warga sekolah. Berakhirnya minggu orientasi ini, diharapkan murid-murid lebih bersedia dan bersemangat untuk menghadapi sesi pembelajaran yang akan bermula minggu hadapan. Sekian sahaja laporan khas daripada saya untuk Kepoh TV. Murid ceria, guru bahagia, Sekolah Bintara Negara Sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.